Masih berdaulat ke negara kita? Masih adakah kuasa politik dalam negara kita? Ni, dihakis pelan-pelan disebabkan oleh beberapa penyangak yang gila kuasa. Panjang cerita ni, nanti kita bagi kawan-kawan kita ulas. Kan? Ni tak boleh cakap sensitif. Kawan ni tak boleh cakap 3R. Dan Resi tak boleh bercakap. Resi ni dicerita dengan jelas dalam perlembagaan apabila kita nak berteka pada masa tu. Ni MV Jambatan ke apa semua duduk macam mana kita nak buat kerakyatan dia. Kami tuan tanah. Nak merdeka juga. Boleh merdeka dengan syarat ini pula perlembagaan. Ini hak keistimewaan Bumi Putra dalam negara kita sebagai tuan tanah. Raja-raja sebelum lepaskan negara ni mereka meletakkan keseluruhan tanah dalam Malaysia ni. Kalau ada 1,000 ekar, 1,500 ekar adalah untuk tanah rizab Melayu. Khas untuk orang Melayu. Tak boleh ditukar kepada orang bukan Melayu. Mesti ditukar kepada Melayu saja. Hak lain lagi 500 ekar kita kata, kamu boleh rebutlah sesama kamu. Ini berlaku dalam negeri Patih. Boleh tengok dalam Google. Tanah masih lagi status rizab Melayu, tapi pemiliknya adalah bukan Melayu. Apa cerita ni? Kedaulatan kita adalah bergantung kepada tanah. Pulau Pinang, kita boleh melaku di sana Pulau Pinang. Dalam kita, dia melaku. Sebab itu pada cerita, minta maaf orang Pulau Pinang. Dalam arti kata, sistem politik yang ada sekarang, teriak air mata darah orang Pulau Pinang takkan dekat kat kita. Betul tak betul? Betul. Masa lepas ni, PJ. Lepas. Betul tak boleh dapat? Nampak 20 boleh dapat ya? Masa dia lupa, kita ada 40 kursi kan, Pulau Pinang kan? Ha? 40 kursi. Nak dapat memerintah, nak jaga kuasa tanah, nak lulus kuasa tanah, nak latih TYT, nak latih mufti, nak latih apa, mesti dapat 21. Baru ada kuasa. Tanah ni nak bagi kat siapa? Mufti nak latih siapa dia. Pemikiran dia macam mana? Ni, timbalan yang dipetua TYT, nak latih orang Perak kan, nak latih orang Kedah kan? Kan? Mana maruah kamu? Ini dah. Ya lah, tu nak cerita. Kejap tu mana? Tak boleh nak dengar. Dah, nak cerita tadi tu hampa kena ingat semua, hampa kena usaha. Nak dapat menang kena ada berapa? 21. Kerusi meja meliti orang Melayu dalam Pulau Pinang ada berapa? 15. Menang semua pun tak boleh. Dan ni menang berapa? 11. Pasal apa? Seorang Melayu tak faham. Nusi yang ambil cepat lah ni Nusi. Ni Pak Umak. Nama Pak Umak Singa. Ada mana? Dah nak cerita orang Pulau Pinang kena bangkit. 4 lagi itu kita ambil. 4 lagi itu kita ambil. Nak bagi sedap. Cari tu hak mana-mana orang Kedah, hak mana menang banyak tu mari duduk kat sini. Baru betul. Betul. Kena ada lah nak mengalihkan daulat. Ini tak boleh bagi panggil ceramah mai jauh-jauh bagi mazhar Ustaz. Okey, jadi itulah beberapa perkara yang Patih cukup kongsi. Kita cukup konsisten. Kita kena bangkit. Sebab tu kita tengok ni anak muda. Bukan ada kepentingan apa. Tak ada kepentingan apa. Bukan nak jadi wakil rakyat. Nampak muka tak boleh jadi wakil rakyat. Tapi dia pulun tak sana. Pasal apa? Nak jaga kedaulatan Melayu. Walaupun dia tak berapa separuh Melayu. Kamu Melayu kan? Baik. Melayu kan? Betul.
Sebab itu nak cerita, tidak ada cara lain orang Melayu macam mana dia diwawalkan oleh Tuanku Presiden. Tidak ada cara lain orang Melayu kena bersatu. Betul tak betul? Betul. Ini dia saja formula dia. Kalau masih lagi UMNO dengan UMNO nak kuasa bersama dengan DAP, yang PAS sanggup tinggal untuk tidak bersama DAP demi menjaga kedaulatan, 60 tahun lagi kita tak mau anak bangsa kita kencing atas kubur kita. Walaupun mereka ni banyak kencing, kita jadi dengan Singapura, jadi dengan Selatan Thailand. Sekian.